Assalamualaikum. Salam. Maaflah saya pun saya katakan dalam syurga ni dah setahun. Saya tak lalapan dah lepas. Sama dah lepas. Saya memang ada banyak masalah. Jadi saya ada masalah jantung. Pandai dah jumpa saya. Ya, untuk pengetahuan, Puan Norma cuba nak approach saya sebenarnya kat hospital tu. Dan saya pun ada fikir juga nak approach Puan Norma. Jantung dan saya pernah isi kemah jatuh kat saya ni, koyak kalau saya angkat kan. Sekarang alhamdulillah. Doktor cakap tisu saya dah koyak. Pak tumbuh tak bersihat. Pak saya jalan terapi. Lepas tu saya buat terapi selama 2 tahun daripada 2014, 2015 kan itu tak juga. Dia tak pergi tempat tumbuh. Satu hari tu saya tak jumpa lagi kopi ni. Saya pun urut tak boleh. Dia terapi je lah. Lepas tak Putrajaya, pindah ke Sedang. Tak sedap? Kuat sikit, tolong buat sikit. Kuat. Gigil, maaf kan? Lepas Sedang, klinik Batu 14. Lama juga lah, lepas satu hari tiba-tiba saya ada masalah asma. Padahal asma ni masa saya kecil mak saya cakap ada. Dah bercucu kena balik. Gelak tak dengar. Sampai suami saya bawa pergi klinik Batu 14, terus masuk ke ambulans, terus hantar ke Sedang, ke Zeng Kuning 2 kali. Lepas tu dalam pada saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya ni pertama saya ada kolesterol sama. Cukup takut makan ubat. Puncanya saya pergi terapi dah. Tapi tangan ni kan. Orang kata, saya jumpa orang tu, sorry, punca lah. Dia kata dia makan ubat. Punca tumak pinggang dia bengkak. Punca itulah saya takut makan ubat. Satu hari ada orang kenalkan saya. Ubat kolesterol memang saya dapat warna pink, warna putih. Saya simpan bawah baju. Takut suami marah. Sebab saya tak makan ubat. Saya sebab takut sebab saya dengar kongsi dengan orang tu, dia kata dia jangka panjang makan ubat, orang pinggang bengkak kan. Lepas tu satu hari saya pergi masjid, ada kuliah hari Rabu. Memang saya dah lama tak datang kelas tu. Kawan saya jumpa saya, dia kata, Norma nampak kau pucat rumah sakit ke? Setakat ni. Dia dah kurang lah sikit. Lepas tu dia cerita lah macam ni masalah tu. Okay, panjang lah. Lepas tu dia tanya saya, nak tu tak seorang buat gitu. Lepas tu dia kenalkan produk ni. Sejak saya amal ni dah dekat setahun. Lepas tu pernah nak cek jantung kan, doktor pun dah cakap tak payah datang. Kolesterol saya pun dah tak payah makan ubat. Lepas pun tak makan ubat tu. Saya cuba ikhtiar sendiri nak makan ubat pisang. Saya perah dengan tisu tau. Baru saya makan. Memang saya jagalah makan, kurangkan makan minyak. Lepas tu saya dah kenalkan kopi ni. Orang tu kenalkan kopi ni, saya dah minum. Lepas tu dia kata, ni tak payah ikut dos, boleh makan minum banyak. Saya minum satu hari tak berapa kali. Kadang dia campurkan yang ni dengan yang ni. Sebab dia kata yang ni kurang sikit gizi, saya campurkan yang ni. Lepas tu sekarang ni saya makan yang kotak tu. Linzi yang kotak 141 tu, kemema tu kan. Lepas tu saya rasa memang alhamdulillah kan. Lepas tu saya kongsi pula dengan anak saya. Anak saya dia ada thyroid. Ya, saya kongsi dengan anak saya thyroid. Dia orang kata ni dia makan kuman jahat dalam badan ke. Anak saya makan di 2 kotak dah. Masa PKP tu, yang pertama, dia kena check up dekat Hospital Sedang. Masa tu dia tak nak pergi. Saya kata, pergi. Doktor tetap pergi. Ini tetap makan. Lepas, dia makan masuk yang kotak kedua dengan yang kopi dia minum, saya paksa lah. Saya kata, nak tak macam ibu? Ibu dulu masa operate ni, masa anak pertama. Sebab dia tak jumpa benda ni. Seksa tau, jaga tau. Sebab apa, dia di luar elok, tapi di dalam dia ada lagi. Dah dekat setahun lebih, saya makan udang seko, dia boleh jadi bengkak. Bengkak. Lepas tu saya kerja, pakai tudung kala kosong. Basah. Kawan yang kat depan tu bekerja, dia kata, Norma, kenapa tudung kau basah? Saya pun nak tengok berlubang. Bila dia cuci tu, dia tak bius, bayangkanlah. Tu saya cerita pada anak saya, mula anak saya tak nak benda-benda ni. Dia nak tak jadi macam itu. Lepas dia makan 2 kotak, alhamdulillah. Dia check up pun dah stop. Thyroid dia dah mula melecur. Saya kenalkan ini dengan yang adik saya tu pula, anak saya memang tak nak makan pil. Tak apa, ini pun makan. Dia tak nak pancur air, okey? Boleh tak buah lidah. Tapi
atas lidah ke lidah. Dia rasa sedap. Baru dia nak makan. Contohnya kalau budak-budak kalau dia tak nak, bagi dia makan mentang-mentang macam tu je. Sebab kita nama itu mak dia kata nak anak sihat kan. Tak nak pengalaman mak dia kan. Okey. Lepas tu saya kata dengan anak-anak saya, cubalah kalau nak. Adik saya, keluarga saya dah lama, saya dah daripada keluarga, saya bawa ke orang luar. Saya beranikan dulu. Memang saya rasa saya tak nak buat bisnes ni, saya dah penat. Maka dia buat apa yang saya dah masuk. Sebelum ni. Sebab saya rasa sekarang saya jaga cucu. Lepas tu saya teringat Ustaz ABU kan, dia punya status, saya baca. Dia orang Cina. Islam boleh bantu orang susah. Kenapa kita tak boleh? Aku tak ada duit. Tak boleh buat kan? Betul tak? Betul tak? Saya cakap. Saya cakap dengan anak-anak saya. Anak saya tak nak. Saya buat terus, saya buat. Lepas tu saya tak nak, saya tunjuk bonus saya pada anak saya. Walaupun sikit, tapi Alhamdulillah. Kalau kerja setahun sekali bonus. Betul tak? Saya pernah kerja Western Digital selama 19 tahun. Time bonus saja kata merosot. Sekarang terus tutup. Okay. Ini saya kenalkan produk saya dah banyak guna produk kan. Ini contoh ubat gigi saya share. Maaf, dia takut berani juga apa kan tu. Apa ada dia nak? Ubat gigi ni ya. Sebelum ni saya pakai pencuci manggis. Safi. Bila saya masak saya rasa panas kat dapur. Perit. Macam tu masak. Betul. Lepas tu kata kawan tu, cuba kau pakai ubat gigi. Sambil gosok gigi. Sebelum gosok gigi saya sapu dulu ke muka. Sikit je. Basahkan muka buat gigi. Lepas tu saya gosok gigi. Bilas sekali. Tak payah lama lah kan. Tapi bila sekarang bila saya masak di dapur saya tak rasa muka saya perit. Tenaga saya pun dah dapat buat. Okay. Alhamdulillah, dah cantik dah. Glowing. Tentang teh tak ada. Teh ya? Saya kerap mata bertahi. Maaf. Mata saya bertahi tau. Sebab saya dulu kan kerja 19 tahun di Western Digital guna sport. Memang saya tak suka pakai spek. Ada spek 4 kali buat. Tak tahu lah saya tak suka pakai spek. Saya mengaji terpaksa lah saya pakai. Sebab titik pa dengan kap saya tak boleh nak panjang. Terpaksa kan. Tapi saya sejak saya minum teh ni, dia kejut Saza saya. Sebab apa? Dia kata dah boleh nampak. Tapi saya sekali bancung 4. Memang saya kata produk Syuhur ni saya Alhamdulillah pada saya. Ya, penyakit saya pun saya memang takut makan ubat. Sebab dah dengar pada kawan saya tu, dia kata masa pergi terapi tu, punca buat apa sebelum tu belum jadi kawan. Tanya dia, apa masalah awak? Dia kata buat pindah bengkak. Kejut saya, dia muda dari saya. Tanya-tanya, dia kata dia makan ubat kalsium jangka masa panjang. Itu yang tujuan dia, saya takut makan ubat hospital sampai sekarang. Itulah, terima kasihlah. Maaf ya kalau ada salah dan silap saya. Terima kasih.